Salam guys, bersama aku Naik Coolers. Weh, lama gila weh aku tak mengai buat video. Aku duk mengai lagi tapi aku tak buat video. So hari ni aku tak mengai buat video pula. Lama kan. Mesti hampa rindu kat aku. Okay, ini aku ada dekat Kubang Sepat main mengai ikan ruan. Pergi tengok macam mana ikan apa yang ada. Belida apa dalam ni. Try dulu. Lama gila tak mengai buat video. Harap adalah hasil. Beda layuk hampa kan. Hari ni aku pakai setup Shimano Zodius 4 piece. Ni 4 piece, Zodius 4 piece. Travel penyeruk ni boleh cabut 4 batang. Jadi 4 piece lah. Dengan Shimano SLX 71 tahun lepas punya, tahun 2024. Ui, bleeder sound yang tak tu. Tak boleh run bleeder pun jadi Lama aku tak boleh ikan bleeder. Aku punya tali 10 pound Power Pro. Curut tak lekat pun. Lampak terbang lah. Curut. Tak kumpau. Oh, putih. Weh, pin terkeluar tu. Alah, pincak ayam ni. Pincak ayam. Ikan besar ni bukan kangkang tu. Yes, tak kumpau guys. Kerapu curutron. Woi, pergi mana? Nak pergi mana? Aduh. Yes. Tak kumpau guys. Makan soft plastik Sugis Shimano punya. Mantap. Woi. Alhamdulillah. Right. Curut lagi. Makanan curut je lah ni petang-petang ni. Mana besar-besar ni. Yes. Pakai soft rock pula. Soft rock CXC curut S-Craft. Mantap. Okay guys, dah maghrib. Kami pun dah nak balik. Aku berjaya dapat 2 ekor saja. 2 ekor saja dapat 2 ekor saiz curut taruhan. So kita jumpa lagi di video akan datang. See ya.